warna kulit dan harta. Dalilnya Abu Lahab, ya, orang besar di Mekah, duit banyak, kulit putih segak. Bilal hitam, rambut dia macam gugusan anggur, asal daripada Habasyah, Afrika. Hamba, tak ada duit, miskin, tapi Nabi dengar tapak kaki dalam syurga. Sementara Abu Lahab turun ayat tabbat yada Abi Lahab bin Watab, celakalah Abu Lahab itu dengan sebesar-besar celaka. Bukan main-main punya celaka ni, sebesar-besar celaka. Dalilnya darjat dan pangkat di sisi Allah itu dengan apa? Iman dan ilmu dan amal. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala akan angkat darjat orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu. Jadi kita jangan silap, tuan-tuan dan puan-puan. Kita silap, takut kita tersilap langkah. Betulkan langkah kita. Kita patut kejar ini, iman dan ilmu. Bilal diangkat darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Sayyidina Bilal pun jawab, ya Rasulullah, saya ni tak adalah amalan istimewa sangat. Cuma saya ni tiap-tiap kali batal wuduk, saya akan perbaharui wuduk semula. Yang ni saya kekal dalam wuduk. Dan setiap kali saya berwuduk, saya akan solat sunat. Solat sunat wuduk. Nabi bila dengar macam tu, Nabi kata teruskan. Istiqamahlah. Nabi tak kata, ini aku tak pernah ajar pun macam ni, amalan selalu dalam wuduk, sembahyang sunat wuduk. Aku tak pernah ajar kau pada buat apa. Kamu ni bid'ah sungguh, Bilal. Nabi tak kata gitu. Dalil kata bid'ah ini bukan benda hak Nabi tak buat. Jadi panjanglah perbahasan bid'ah ni, sampai ada ustaz-ustaz kita buat ensiklopedia bid'ah, punya tebal tu kan. Dan punya bid'ahnya, tuan-tuan dan puan-puan duk bincang bab bid'ah ni, ya, sampai tak habis-habis. Tak habis-habis. Orang tak ada SPM jadi menteri besar, orang ada PhD dalam agama duk bincang bab bid'ah. Siapa cerdik? Ikan tak habis. Ulama dah selesai ribuan tahun dah cerita ni. Sudahlah. Jangan terperangkap dengan musuh. Kan? Jangan terperangkap dengan musuh. Tu. Bukan tak boleh bincang langsung. Bincanglah. Kadang nak ambil tahu. Kadang nak menentukan sikap. Kadang nak ambil panduan dalam beramal. Sekadar tu ya. Lepas tu relax lah. Tenang-tenang lah. Ya. Duk sibuk orang baca Yasin mana Jumaat bid'ah, tahlil arwah bid'ah, Yahanana bid'ah. Perintah negara tak ikut Quran ni macam mana pula? Nah, saya tanya ni saya tak tahu. Memerintah negara tidak ikut Quran hadis ni ke mana pula? Senyap ni, tak makan nasi kan? Puasa kami. Terliur tengok Ustaz minum air ni. Ustaz musafir. Mari dari Perlis tu. Perlis tu agak panas sikit lah sehari dua ni. Kan? Negeri kecil ya, tapi panas. Biasalah tu. Kan? Kalau tak cukup panas, tak masak harum manis. Dia syarat dia gitu harum manis ni tak jadi tempat lain sebab tak berapa panas macam Perlis. Dia harum manis tu dia nak harum, dia nak manis betul. Dia tanah dia yang terbaik, tanah batu belada tu, dia bukan tanah merah. Lagi panas, lagi sedap, lagi mahal, lagi oren dia punya color, isi dia lagi berlemak. RM40 sekilo. Orang Perlis pun tak makan, padan muka. Nak makan macam mana sekilo 40? Sekilo tu berapa biji? Sebiji ya. RM40. Baik makan nasi. Ya, tu. وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه وجهه عليهما إلا وجبت له الجنة رواه مسلم. Daripada Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang berwuduk lalu memperelokkan wuduknya, disempurnakan wuduk itu baik-baik,
kemudian dia salat sunat 2 rakaat dengan penuh khusyuk, lepas dia sembahyang, lepas dia berwuduk tu, malaikat syurga pasti menjadi miliknya. Simple. Tinggal lagi naknya istiqamah. Inilah dalil yang Nabi ajar Sayyidina Mu'adz ibn Jabal. Satu hari Nabi sembahyang bersama sembahyang Nabi tu Mu'adz. Sudah sembahyang, Nabi panggil Mu'adz. Berkata, Mu'adz, mari sini. Inni uhibbuk. Sesungguhnya aku ni mencintai kamu. Berarti Nabi nak bersama dengan orang yang dicintainya, bukan takat di dunia, sampai akhirat. Lalu Nabi kata, wahai Mu'adz, aku nak ajar kamu satu doa. Jangan kamu tinggal doa ni. Baca tiap-tiap kali lepas sembahyang, nescaya kamu akan masuk syurga. Berarti bersama dengan aku dalam syurga. Aku sayang pada kamu. Aku tak nak bersama dengan kamu di dunia saja, di akhirat aku nak bersama dengan kamu. Aku nak ajar doanya. Maka Nabi pun ajar doa yang masyhur, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah, tolonglah aku supaya aku dapat sentiasa ingat pada kamu di waktu senang dan susah, di waktu kaya dan miskin, di waktu sihat dan sakit. Ya, waktu mana pun jadikan aku selalu ingat pada kamu. Wa syukrika, dan jadikan aku sentiasa bersyukur pada kamu di atas segala nikmat yang kamu beri pada aku. Yang ketiganya, wa husni ibadatika, dan supaya aku dapat menjalankan sebaik-baik ibadah kepada kamu. Kalau Allah kabul doa kita tu tuan-tuan, kita akan jadi semangat beribadat, kita akan jadi paling bersyukur, kita akan jadi orang yang selalu berzikir, hati, mulut, lidah ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebaik-baik hamba. Salah satunya Allah Taala akan mempermudahkan kita untuk beribadah. Dengar saja ibadah, bersemangat kita. Sebab Nabi suruh sebut tiap-tiap kali lepas sembahyang, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kerana lepas sembahyang itu waktu yang mustajab doa. Ini 5 hadis. InsyaAllah bulan depan kita baca 5 lagi. 8 pertemuan selesai kitab kita. Ini zaman kita kena ekspres. Kereta api laju pun ada dah, pergi Perlis sekarang 4 jam lah. Ngaji pun laju sikit, tak apa kot no. Tak apa. Kalau satu hadis tu berarti kena 40 pertemuan, 40 bulan. 40 bulan sama ada saya mati dulu ataupun tuan-tuan mati, dua tu lah. Semoga bermanfaat, semoga kita termasuk dari kalangan yang dimaksudkan oleh Nabi. Balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Dan mudah-mudahan kita termasuk dalam orang-orang yang dijanjikan oleh Nabi. Nadarallahu mra'an, Allah Ta'ala akan mempercahayakan wajah orang-orang yang selalu duduk mendengar hadis-hadis aku. Kata Nabi SAW, berarti di hari akhirat orang yang selalu dengar hadis Nabi ini, dia akan digembirakan dengan syafaat Nabi SAW. Kita dengar, kita amal, kita sampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Kitab ni ada saya bawa 50 buah saja. Itu saja yang mampu saya tanggung naik ke atas ni. No? Akhirnya boleh naik dengan lori, insya-Allah saya bawa 500 buah. Tapi dia naik dengan lift ni 50 buah jelah, kan? Ada kat belakang pintu masuk tu tuan-tuan. Sebuah ni RM10. Ada dekat pintu masuk tu. Untuk kitab 40 hadis jalan ke syurga ni. Kemudiannya saya nak lancarkan derma sikit untuk sekolah saya ni, Ma'had Tahfiz Al-Quran Al-Imam An-Nawawi Mati, untuk pengurusan dan pentadbiran sekolah. Jadi bukan paksaan lah. Siapa-siapa nak bagi, bagilah. Tak nak bagi, diam-diam aja, tak cakap banyak, kan? Ini cakap banyak pula. Ustaz ni lepas ceramah mesti derma. Bukan wajib, bodoh. Siapa nak bagi, bagilah. Tak bagi, sudah. Yang tak cerdik sangat ni kenapa? Sampai masuk Facebook, masuk dalam grup WhatsApp, bising-bising. Lepas ustaz mengajar ni, dia merepek dalam kuliah, lepas tu dia minta derma. Kita tu tak cerdik. Orang nak buka peluang. Siapa yang nak buat saham akhirat, siapa nak bagi, bagilah. Tak nak bagi, sudah. Kan? Orang yang kita bantu ni besok insya-Allah akan memimpin tangan kita masuk syurga. Betul tak betul? Dia kata guna agama untuk rasuah orang, habis nak guna apa?
Kalau tak guna agama untuk beri semangat orang buat kebajikan, ni nak guna apa? Dan kita tidak minta untuk peribadi kita. Kan, sahabat-sahabat kita ni dari Petroleum dah berapa kali pergi ziarah Nabi ni? Ada 2 kali 3 kali dah. Ada 2-3 kali dah. Kan? Ni musim harum manis nak masuk bulan 4 bulan 5 ni, kena pergi pula lah. Kan? Kalau nak harum manis free, kalau beli mahal. Kan? Nak bawa mari pun jauh pula kan. Tuan-tuan nak sampai ke Perlis tu 10 kali kencing baru sampai tau. Jadi saya kadang-kadang berasa tak larat, penat, malas nak mari, tak mari. Ponting biasalah, murid pun ponting. Kan? Jadi siapa nak bantu saya dalam kerja buat saya ni, tuan-tuan dan puan-puan, nak melahirkan orang-orang yang akan memperbaiki, memperelokkan umat Nabi, nak bagi elok umat ni kena perbanyak ulama, tuan-tuan, tak ada cara lain lagi dah. Saya buat tu atas kewajipan, tanggungjawab, amanah, meneruskan apa yang patut diteruskan daripada perjuangan Nabi kita dan para ulama. Maka siapa yang nak membantu, saya tawarkan, berilah infak ke, zakat ke, derma ke, kalau ada. Tak bagi pun tak apa, tak berdosa, tak pendek umur, esok tak mati dah, insya-Allah. Ada ustaz-ustaz kita ceramah, kita sebut tak derma, pendeklah umurnya. Oh, berat ustaz ni. Kan? Kita tak doa tu, siapa tak derma insya-Allah lagi panjang umur. Tak kata amin pun. Jadi nak doa yang mana kita pun tak faham. Ada sembahyang hajat ni. Sembahyang hajat tak berhenti sini. Sila. Sembahyang hajat apa? Sila. Baik. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Kita kalau umur panjang, sihat tubuh badan, bulan depan kita jumpa, kita baca 5 hadis lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.